Okey, ramai orang tanya, betul ke simpanan emas dalam akaun Gap Public Gold ni ada insurans RM15 juta? Sebelum itu, save dulu video ini untuk rujukan pada masa akan datang. Baik, jawapannya ya, memang betul. Setiap gram emas yang disimpan dalam akaun Gap dilindungi oleh insurans loan pack bernilai RM15 juta. Nilai perlindungan ini akan naik selari dengan jumlah emas yang dimiliki oleh pelanggan. Emas-emas dalam akaun Gap ni disimpan selamat di dalam public safe dan diaudit secara berkala. Malah, ia turut disahkan oleh panel Syariah Amani Advisor dan telah mendapat pengiktirafan sebagai patuh syariah. Tapi sebelum beli, satu soalan penting yang anda kena tanya pada diri sendiri. Bolehkah saya tidur lena selepas beli emas ni? Kalau jawapannya ya, maknanya produk seperti Gap ni sesuai untuk anda. Tapi kalau anda masih rasa ragu-ragu, mungkin lebih baik anda simpan emas fizikal itu sendiri. Akaun emas Gap ni lebih sesuai untuk mereka yang tidak mahu tanggung risiko simpan sendiri dan percaya dengan credibility sistem dan keselamatan yang ditawarkan oleh Public Gold. Jadi, simpan dan laburlah ikut keselesaan masing-masing. Yang paling penting, buatlah keputusan yang boleh buat anda rasa tenang. Jadi, bagi yang berminat untuk mulakan tabungan emas bersama Public Gold, anda boleh rujuk pin video 5 langkah daftar akaun Public Gold. Pendaftaran adalah percuma sahaja dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda. Sila follow saya untuk more sharing tentang emas.